Welcome back to our YouTube channel Putra and Risma. Okay guys, so sekarang ni kita dekat Milton. Kita nak pergi cari barang Baba. Kita lagi cari barang baby guys. Sekarang ni kita nak lambat sebenarnya. Tapi kita bukan berdua, kita bertiga. Ya. Itu macam gelap ah. Macam gelap gila. Macam kabur kan? Cik, muka macam hitam gila. Salah, handsome. Kita nak pergi cari barang baby, tapi kita tak lama pun. Kita nak jumpa orang. Kita just keluar-keluar just for fun je ni. Betul. Sama-sama cari barang baby. Selepas kemas rumah tadi. Ya. Barang baby kat mana Atas lagi Atas. Ki, mana Cuki? Mana kau? Kau di mana Cuki? Kau yang di mana Kimai? Aku di level 2. Aku di level 1, 2, 3 4. Weh, kenapa kau tak naik level 7? Nah, ini kan tengok. Barang mau sini kan? Apa nama dia? Aku mau ke baby shop. Guys, baby shop ada 50% off Cuki Rumba. Cuki Rumba. Hai dekat. Style lokal pakai es krim dekat. Dua orang Malaysia bro. Ini mall punya gua. Kau dah sampai ya? 20 minit? Kau masuk dalam vlog cari barang baby aku ke? Ya. Saya pilih. Kalian yang bayar. Yeah boy. Guys, ada 50% off guys. Gila. Okay guys, kita dah sampai. Kau letak yang tepi tu. Begini. Cuma letak. Dia aku ambil lagi. Newborn. Newborn. Nak ambil yang macam ni ke? Habis tu? Nak pilih Macam tu lah yang dalam kotak tu. Ha. Keluar aku langsung kelempang. Mak, kau jangan tangan aku. Sleep suit. 3 pack sleep suit from Oh, mahal. Ambil RM10. Kepala 29 kali 3 berapa tu? 100 kurang lah. 100 lebih. Kurang. Apa kata you pegang, I pilih sebab tak pandai pilih kan? I tak cari kat baby shop, I cari kat kedai-kedai ni. Apa? Kedai-kedai style. Supreme. Oh, RM99 drop. Mahal yang letak balik. Murah sial. Cari yang bawah RM20 kan. Tadi I nampak yang angkat yang 0 sampai 3. Ni NB, newborn. Tu untuk perempuan. Carilah NB. Mana MB tengok? Kat kedai New Balance ada. Ni newborn. Perempuan lagi. Ni yang simple punya. Berapa ni? Putih comel tu. RM79. Ambil. Berapa. Bapak dia banyak duit. Sebab training 4 bulan tak stop kan. Kau main sial. Ni secomel. Ini kosong ke 3 bulan. Ni di belakang dia. Ini PM. Newborn tak ada. Kosong sampai 3 bulan, kosong tu newborn lah sayang. Ya. Ambil dulu ni. Dah. Ni dah, baju dah. Sebab I ada beli sikit lagi untuk dekat ni. Itu set yang you ambil. Tu. Macam mana kan? Ni dia macam ni. Ya Allah, kau gelak. Kau gelak kenapa tu? So kita baru je masuk. Risma dah tangkap 1, 2, 3, 4 dah. Bayar dulu semua. Baik Ni Risma. newborn tak payah banyak. Okay. I rasa ni tak payah kot. Tak balik cuma. Tapi tu lagi comel. Daripada putih. Ya, putih biru ni lebih comel. Oh ya, tak balik cuma. Boy banget bro. Okay. Banyak buang Tapi pusing-pusing macam mana? Ni murah ni RM49.
Janganlah tengok murah ke apa-apa. Tengok yang comel. Tak, sebab budak-budak kan tak membesar. Yelah, tapi tengok yang comel lah. Masa dia kecil, pakai. Kita kena saving, bos. Barulah kita jadi kaya raya. Sebab sekarang, apa belikan bazir? Oh, belikan bazir. Kau tak bazir. Yelah, anak tak nak. Nah. Bukan pasal anak. Benda lain. Anak tak bazir. Anak investment. Anak investment? Kita spend kat anak, Allah bagi lebih. Gila. Lebih gila. Kan? Macam baju polo. Lepas tu pakai beanie. Wih, comel. Cuba. Ambil Okay, kita ambil. Okay. Kam, simpan. Sekarang ni, misi Mami and Prince tak habiskan duit daddy. Okay. Allah. Oh. Oh, ni untuk... Ini macam warna putih semua. Ni untuk Mami. Oh. Ni 5 bulan. Ni the off. Ni yang kepala. Ni boleh ni. Comel lah. Macam mana? Boleh. Ni yang. Ni. Second. Macam mana tak macam ni? Macam mana? Ambil je lah. Ni kepala banyak. Oh lah. Tapi lebih kurang je design dia. Topi ke ni? Tak payahlah, kecil-kecil ke topi. Ni kepala. Kepala banyak sikit. Sebab tengah ada sale, guys. So kita boleh borong. Macam gila. Kita ambil. Ni, tangan ni. Ha? Tangan dengan kaki kan? Kaki ke? Tak lawa lah ni. Kat sini je ke ada jap? Ni stokin eh? Tapi ni stokin macam stokin nak main kasut. Bukan stokin. Kat sana tak tengok pun yang? Sana barang baju besar sayang. Oh ya? Yeah. Dia macam baju jalan. Sini yang newborn. Super comel. Tu yang? Sini yang? Sekejap. Dah ambil ke? Comel? Newborn? Macam mana? Dia ada seluar, baju, kepala dengan ni. Ada warna lain tak ajak? Ni biru. Tak nak ni lah. Okay. Botol nak terus ke? Botol Nanti? memang kena ada sayang. Terus eh? Sebab Comel ke? Warna merah? tapi nak tahu untuk newborn. I mean nyok-nyok dia tu besar kan? Tapi comel ni? Style warna merah? Cuba tanya kalau untuk newborn mana? Dia mesti ada kat sini sayang. Dia tengok pasal mana? Oh, macam ni saya beli macam ni. Essential pack nampak ni. Kan? Yang kecil ketat-ketat ya satu je. Ini apa ni? Buah. Oh, ni newborn. Kecil lagi lah. Kena ambil basic apa satu-satu je. I rasa ni nanti kot. Bagi I pelajari dulu. Tapi kedai lain ada juga kan? Sayang kat sini untuk newborn boleh ke tak kat sini? Dia kata apa? Boleh ke? Boleh. Ni lah. Apa lagi Untuk ni sayang, untuk cuci botol. Ha? Cuci botol. Ni botol and teeth brush. Sumpah comel gila. Ni newborn punya. Ambil satu. Boleh lah ni? Kenapa kau gelak-gelak? Kau takut kan? Sumpah tak sabar nak beli macam ni. Ya Allah. Saya nak beli macam ni tapi saya tak belajar lagi korang. So malam ni saya kena belajar dulu. Baru saya beli. Hari ni saya beli baju-baju je lah. Apa tu? Baby Prince. Prince siapa? Tawar mandi dia. Nanti duduk balik kat sini, Prince. Comel-comel. Ambil.
Nak ambil ni tapi macam tak berbaloi ambil kat sini. Ambil online je lah. Kenapa? Ini bambu swaddle blanket. Bambu tu nanti panas. Ni yang macam barut yang macam luar tau kan? Esok je lah kita datang kita tengok. Bambu muslim. Ni tak muslim ke? Okey awak. Yalah lah, ni je lah Jom. dulu. Alright. Hello. Kita pergi makan dulu. Lepas tu kita jumpa orang. Fakir apa? Fakir apa? Dia office. Ya. 40 minit. Tapi 40 minit 36 kilo. Kalau 36 kilo dekat ni rumah kau? 2 jam. 2 jam. Okey. Berapa kau belanja semua? 716. Kecil salah untuk different ni bro. Apa? Let's go. Dotted forever. Main gila. Ha? 150 ringgit. My friends of dollar. Main event. Main event of the draw. Okay, Wak. Under the section. That's Wrong. One more round. Jom. Masih. Lawan. Duduk mana? Duduk mana? Aku ambil kuah dulu. Ambil apa? Siswasa. This is the real, apa orang panggil? Hot pot yang dekat China tu. Rasa tak menarik. Nak ni boleh tak? Tak. Nak ni boleh tak? Tak. Kata meja. Kata meja. Dan kali tanya. Pedas tak ni yang? Pedas sikit lah. This one. Custom. Hey. Kau campur semua tak sedap Cima. Cima. Betul dia sedap. Kau kacik baju. Oh guys, dia custom. Bodoh saya. Dia campur semua sos. Yang tu Cima ya? Biarlah dia yang dikacit ni. Rosak guys, rosak sekian Atau dia guys. kira sabar. Masih. Suka orang. Cima. Okay. Okay guys, kita makan dulu guys. Cik kata kat benda ni dia tak pernah makan. So saya bawa kesian. Baik dah putra-putra. Cik nak belanja geng. Ni kita yang ajak suruh dia belanja. Macam mana Cima? Putra dari putra. Macam ni. Macam ni. Yo, tak pusing. Tak perlu ajar putra, agak perlu ajar. Macam ni. Ini tangan tolong macam ni. Lambat siap. Macam ni. Masalah kuah dia buat tu sedap tak? Kuah kau sedap tak Cima? Kuah sedap tak? Cima, batu je tak sedap. Tak Putra? Ini daging sapi ah? Asal cuki-cuki? Ha? Sapi. Kambing? Kambing. Iya, maksudnya yang kambing sebab bau tu. Kalau kau nak yang lain boleh minta. Ada daging. Sapi nak. Terima kasih. Nah, ada bagi kau ni. Susah sangat kau. Okay, thank you doh bro. Appreciate bro. Aku suka yang ni. Kau suka daging kambing? Nah, baru kuat. Jangan kau. Dalam BYDC. berdua je ni orang tak ingat dia punya isteri. Saya sorang-sorang dekat sini. Dia pakai bensin.
Oh, pakai bensin? Yes. Aku nggak mau listrik. Oh. Okey, nanti. Berapa ni? Okay guys, sekarang ni kita tengah dekat mana? Dekat Dotted. Kita sekarang dekat Dotted. Kita nak ambil money dan kita nak ambil semua duit itu daripada semua kita. Yes. Sebab diorang nak dapat duit, kita nak ambil semua duit tu. Duit tu kita orang nak pergi enjoy lepas beranak. Yes. Duit tu bukan untuk anak kita, untuk diri kita sendiri. Betul. Kita orang nak buat itulah owner dia. Kita nak ambil duit daripada dia. Kucing. Salam balik. Kucing. Nyam nyam. Asal dia masuk ke? Oh, ya masuk. Okay guys, kita akan buat office tour. Hari ni outfit saya sangatlah makcik-makcik. Mana Kak Putri? Aduh, cuma ni tak ada brain dah. Betul lagi tu. Betul. Sambung tu. Baru boleh. Oh, macam tu. Baik dah, terima kasih. Baik dah. Habis cantik kan? Aduh, cantik. Macam aku. Ni dah belum ya? Ni cakap kan? Jangan tengok. Oh, ke mana ni? Tak, bajingan. Kalau ada Indonesia bajingan kan? Bajingan. Nah, itu lagu. Bajingan tu laki-laki yang suka main perempuan. Bajingan. Halo lah bajingan. Aku tidak. Enggak bajingan Liwan. Oh. Bapak aku. Semua ke pegon. Mana? Baru ya. Biar ada yuk. Kita curi aja. Curi aja, dia punya duit tak apa. Oh, dah habis. Ya. Ya. Woi, jualan. Wey. Sampingan Tokyo jualan demi. Ni dia tinggal. Wih, you ada ramai dah, Tra. Weh, baik dah. Kalau nak makan, makan je. Ni yang benar ni. Mana? Masuk mana? Tadi. Ini kantor ke? Kantor. Ini kantor. Kantor kan? Kantor. Mana dia punya karyawan tadi? Karyawan. Pukul berapa Hanat ni? Kau ingat kilang nak kerja 24 jam. Ada air apa? Nescafe dengan baik. Enak coklat. Dia tarik Nescafe. Ini brand Tokyo. Ya, sudah. Aduh, air mineral ada, air mineral. Betul? Air paling murah tak ada. Kalau bukti, bro. Dia minum. Mana ada di sini? Tengok guys, tengok guys. Aku duduk kat bumi. Kesin je. Ada di Dotted di sini kan aku datang Dotted pun Dotted. Kamu pakai tu coach kan? Aku punya juga. Weh, memang. Aku nak mandi. Apa lah ni apa? Kau macam FB, terkejut FB. Tapi takut tak sempat pula masa aku ni sebab aku terus macam tu. Dia terus cakap sama. Pokoknya dengerin aja ya, direktur. Okey, biar kita. Fuck off. Aku Jangan jauh sangat cuma. Aku jum. Kejut. Katanya kan mau kelihatan Dotted ya. Ya, nanti. Tapi cuma jangan. Lepas tu kau jum. Lepas tu kau jum. Aku jum. Okay. Everyone out. Aku cium. Biar situ. Nak lihat? Tahu? Biar. Mana cili cima? Kawin. Aku tahu. Itu macam nak
Yallah. Alhamdulillah dah settle semua. Thank you for our main sponsor, Doa. My brother Pokio. Thank you so much. Ni tube. Thank you. Got my new hoodie from Doa. Jangan lupa subscribe. So, alhamdulillah semua dah settle. So, let's go. Kita balik dah pukul berapa ke? 3 pagi je. Pagi guys. Daripada pukul 12. Daripada pukul berapa? 11 10.30. Lepak dengan Pokio tak pernah tak lama. Tak rasa. Sebab apa? Mulut bergerak. Okay, sekarang shout out to Afiq. And that's fine. Thank you for watching. Look at my hair, it's already broke. I need to change my hair again. Yeah, thank you so much. Don't forget to subscribe. Okay. Terus sikit Afiq. Gang. Outfit from Dota. Captain Kellen. Terima kasih Pokio sebab sponsor. Terima kasih. Always. Okay. Yeah. A few moments later. Okay guys, so setelah ditengok-tengok kan barang-barang dekat TikTok ni lagi macam comel and murah and banyak boleh beli. And saya bertanya kat Putri apa yang patut beli, apa yang patut tak beli semua kan. So ini adalah total, tapi ini baru 40%. Boleh tak apa? Apa? Boleh tak? Apa? Total semua RM3,000. Boleh tak? COD ke cash? COD ke cash? COD ke cash sama? COD ke pay mattress? Mana-mana. Belum kecil panjang. Dah bulu hidung keluar. Kau ingat kau? Untuk udang. Udang? Mana udang? Mana ikan makan udang? Mana? Bukan ikan predator je makan udang. Sekejap kita shopping lagi. Nanti bila barang-barang dah sampai, kita buat video lain pula untuk unboxing. Kita sambung untuk cari barang baby. Sekarang ni kita nak masak dulu untuk suami. Hari ni menu kita ada dua. Satu sambal sotong, satu lagi udang masak lemak putih. So first thing first, kita akan postkan dulu bagi dia lembut. Guys, so ni dah ada untuk sambal sotong. Sambal udang. Kita tak tukar pula sambal udang. Ini kita kena rebus dulu bagi dia tak liat. Lepas tu kita blend. Baik cik. Eddie dah masak nasi. Macam mana lagu masak nasi? Tak masak nasi pakai bambu dan banyak kain. Satu bagus tak? Gila dia. Bapa. Saya minta tolong dia potong sotong. Aduh. Sambal udang petai dah siap. The next day. Day 2 untuk cari barang baby. Let's go. Risma nak cari barang baby dekat anakku. Hari tu kita dah cari dekat situ. Hari tu kita dah cari kat baby shop. Sekarang kita pergi anakku. Sekarang masanya untuk habiskan dia Putra. Ni sayang. Risma punya bilik pantang kecil tau. Sebab bilik kat rumah kita orang tu bilik bawah tu kecil. So benda ni tak boleh beli besar-besar. Betul tak? Sayang tu. Tak ada pilihan sangat pun. Ya. Putra kata dia suka
anak dia pakai apa ni, baju biji-biji. Ya, saya suka. Tak ada Ambil lengan panjang satu, yang ni satu. Ni pun tak ada. Ni besar. Nak ambil warna biru, ni ada yang warna lain. Tak nak. Macam paling kecil saiz 3. Ni lah sayang, ada 0 sampai 3. Kan sabar tengah cari. Tak adalah. Ambil yang ni, warna ni. Warna grey ke? Ni sayang. 396. Tak ada tu. Habis dah. Tak payahlah. Tak ada rezeki lah. Dah ni je. Ya. Nanti kita pergi Baby Expo. Senang, banyak benda. Dah. Baby nappy cream. So, kita cari barang sikit je untuk barang baby tadi sebab tak banyak. Betul. Saya pening lah korang nak cari barang baby kat mana selain online. Online banyak Cuba gila. suggestkan sikit yang bila masuk tu macam kilang kat dalam tu. Itulah, tak banyak. Tapi esok dekat tempat saya nak pergi tu ada tahu Tra? Mana? Ada, dekat KLTS tu ada tempat yang saya nak pergi. So, awak akan ikut saya. Ada. Okay guys, so sekarang adalah hari ke, tak tahu hari ke berapa. Sebab kita orang tak shopping barang dekat mall. Kita banyak mostly semua buat shopping barang online. Jadi nanti kita akan buat satu vlog untuk unboxing barang baby. Yes sir, yes sir. So sekarang ni kita tengah nak kemas bilik pantang. Yeah, let's go. Bilik pantang kita orang macam store. So kita nak kemas. Sebab bilik tu kecil. Sebenarnya first plan nak buat bilik tetamu kat bawah. Tapi sebabkan tak ada aircon, kipas pun indah tak indah. So ya, ada satu bilik je dekat bawah. Jadi semua terpaksa duduk bilik bawah. And now kita nak start kemas-kemas. Sebab dah tak lama Baby Prince nak keluar. Antara barang-barang yang dah sampai baru ni je korang, ada lagi dalam 40 parcel on the way. Ya lah tu. Ya. Tapi kita tak buka semua lah kan? Tak, kita Yang ni nanti kita buka kan? Ini nanti kita buat dekat konten unboxing. Allahu Akbar. Yang banyak-banyak ni kita buat dekat konten unboxing. Tapi sekarang macam barang-barang keperluan bilik kita terus buka lah. Contoh macam ni. Yang besar ni, ini tempat mandi baby. Bukan tempat mandi baby, tempat apa Saya siap tu macam letak. Letak tu dah tukar lamping gitu. Okay, let's go. So, hai ikan-ikan saya. Marah? Ni semua guys semua. Dia semua minta lagi 2 ikan dia kata. Warna hitam satu lagi, warna putih satu lagi dia kata. Betul tak? Betul. Dia semua kata dia nak 2 putih, 2 hitam, orange ada 2, kuning ada 2. Nanti dia dah besar cantik gila. Nanti dah besar dia macam mermaid. Jom. So ni bilik pantang Risma nanti. Tak besar sangat tapi okey lah untuk duduk 40 hari kan? Betul. Sudah lagi 40 hari dan duduk atas lah. Ada bilik besar-besar. Nah, bismillah. So nanti kat sini kita akan letak aircon. Lepas tu lampu ni saya rasa okey kot. Dia tukar lampu ni kan? Lampu ni tukar. Lampu ni langsing pun semua dah siap. Cuma first plan ni nak buat gym dekat sini masa saya nak lawan Beyond 6. Tapi tak menjadi. Ni semua barang-barang gym saya tak buka pun. Saya beli dekat TikTok 3-400 tak buka pun. Nampak ni barang-barang saya. Ni saya beli dekat 5,000. Tapi saya tak guna sekarang. Tunggu nanti next fight saya akan guna. So now ni jadi bilik Risma. Kita akan kemas slow-slow. Buka kapet ni balik semua. Rak ni, baju-baju. So jom, let's go. Siapa-siapa atlet yang ada duit lebih kan, korang beli 2 benda ni. Brand Normatec dalam 5,000 lebih kan. Sumpah sedap gila. Dia untuk kompres kaki korang yang lengur-lengur, yang otot keras-keras tu kan.
Sumpah. Berbaloi gila saya beli. Ni kabinet lama. Kita dah order kabinet baru tapi tak sampai lagi. Kita dah order tilam, katil tak sampai lagi. Semuanya katil baby belum beli lagi sebab nak tunggu tilam dulu sampai. Muat tak? Semua ni saya tukar dekat TikTok. Saya tak tahu nak letak macam mana. Dah gelap. Saya anti debu kan? Tak boleh. Dia letak kat sini. Dia tak kuat lah. Mesej. Kenapa macam kecil Dah. Siap overtime. Bye-bye. Ambil tu, satu. Mana awak? Tengok baru aku masuk rumah sikit. Dah tak boleh sikit lagi dulu. Lah banyak duit tapi tak nak rawat diri sendiri. Tak nak pergi check up hidung, masukkan tube dalam hidung, cek resdung, operation. Oi, sis. Come in. Wow. Mesti anak saya kamu memang saya. Saya. Saya Lelaki handsome. Saya yang mengandungkan dia. Muka dia saya. Instruction dia kita akan buat. Dan korang akan tengok video ni pun nanti kita orang akan skip sampai jadi. So korang bilik pantang ni kecil je sebab ni salah satu-satunya bilik yang kita orang ada dekat bawah. Sebab saya kan baru beranak, mana boleh naik tangga.
So, korang tunggu transformation dia. Bye! Dadah! Baby Prince ganti baju. Dalam masa berapa lama gitu buat ni? 15 minit. 2000. 20 minit lah, 20 minit. Saya buat sorang-sorang. Okay, kita kasih. Sini. Okay lah. Sebentar. Barang daripada TikTok sampai. Barang daripada TikTok sampai guys. Macam ni, ini semua barang-barang yang tak unboxing lagi. Sampai lagi. Semua kata pergi banyak-banyak apa kedai baby, tak jumpa apa yang you nak kan? Ya. Tengok TikTok semua, semua benda ada. Ya. Wow. Sekejap. Ni tempat dia mandi guys. Nanti kita akan buat vlog unboxing semua ni. Ada banyak lagi korang sini Ini, sekejap saya tengok Ada lagi berapa? Ada lagi 20 yang tak sampai lagi. 24 yang tak sampai lagi. Okay. Sebab nanti tarikh 25 Disember Risma akan pergi Baby Expo lagi. Paket. Jante. Oh my god. Sebab apa you beli? Semua untuk anak you. Untuk anak tak apa? Kalau untuk I macam ni boleh tak? Sebab satu je. Dan kau. Ni tak ada mandi lah.